Nak tahu apa paling power orang kaya buat? Bukan kontrol duit, tapi kontrol cara orang miskin fikir. Dan benda tu berlaku setiap hari tanpa kita sedar. Orang kaya tak suruh you miskin, tapi mereka pandai cipta standard hidup yang buat orang biasa rasa diri sentiasa kurang. Kurang berjaya, kurang cukup, kurang cepat. Mereka ajar kita kejar status, bukan nilai. Semua nak kereta besar, telefon baru, jenama mewah. Bukan sebab perlu, tapi sebab takut nampak ketinggalan. Siapa yang untung? Brand, syarikat besar. Siapa yang hutang? Kita. Mereka glorify kerja keras, tapi diam pasal leverage. Mereka suka puji. Bagus kerja 2-3 kerja. Bagus hasil. Tapi tak ajar pasal passive income. Sistem, business model. Sebab bila kita sibuk kerja, kita tak sempat fikir cara bebas. Mereka bagi ilusi pilihan, tapi semua jalan bawa balik ke mereka. Contoh, you kerja, gaji masuk bank. Lepas tu, beli barang dari syarikat besar mereka. Iklan pun mereka punya. You rasa you bebas buat pilihan. Padahal, semua jalan bawa balik ke poket orang kaya. Orang kaya tak perlu tipu kita terang-terangan. Mereka hanya perlu bagi kita satu sistem yang nampak normal dan kita sendiri akan ikut tanpa tanya. Kalau you nak keluar dari loop ini, mula tanya, kenapa saya buat ni? Siapa yang sebenarnya untung dari pilihan saya? Lepas tu baru hidup betul-betul jadi milik you. Bukan sekadar jadi permainan orang lain.